laksa in the making kat dapur ni. Okay, Cina dia depan. Okay. Raya ke berapa ya? Tapi hari ni 20 hari bulan dah. 20 hari bulan. Raya ke-21. Raya ke-21. Alright. Dalam tu. Making laksa. Okay, kita tengok kat depan pula. Ini bahan-bahan dia. Okay. Ni Kak A sedang menikmati makanan. Boleh bantu orang tu? Boleh. Dia orang tu. Terima kasih dekat Pak Su dengan Pak Long. Singgah kat rumah. Pak Su cakap sikit sempena hari raya ni. Ya, sama hari raya maaf saya batin. Dan dah maaf lah. Terima kasih banyak datang rumah Abang Min ni. Cik Mat mana Cik Mat? Cik Mat datang ni. Cik Mat datang. Penat dia buat nak beli bayi rumah ni. Kalau dia datang Lama datang lah. Okay, ni Cik Nah kata kalau Cik Mat datang dah lama dah balik. Kenapa? dia kalau kabut dia nak dapat. Stres pun dia. Aduh, Cik Nah stres lah. Hari tu kami pergi rumah kematian Hadi. Nanti kau berdek. Jadi orang dalam rumah tu semua tidur. Abang semua tidur. Kami ini 75 tahun dengan mama abang terkejut. Bangkit nak keluar dah pukul 7. Kami keluar pukul 7 singgah rumah. Kejap lepas tu kami balik. Di rumah Hadi, rumah Munai, rumah Hadi, rumah Mak Bertakap. Kami dapat 3 rumah. Yang dia orang tu dia tak akan gerak. 12 lagi tidur masa raya. Gerak pula. Bukan anak Hadi mati meninggal tu anak Munai. Anak si boy. Dia jangan lambat keluar. Kalau pergi homestay, kalau nak berjalan cepat-cepat keluar. Nanti buang masa tidur. Kami dapat 3 rumah semua hari. Itu kami balik. Alhamdulillah terima kasih Cik Ina, Muhammad dengan Abang Amy bawa datang ke rumah nak jumpa dengan mak. Saya pun terima kasih juga dapat makan-makan. Kuih, makan bihun, makan rendang. Tu laksa tengah buat tu. Kena tunggu dulu. Kita bawa chef kita daripada Melaka. Nuri cakap sikit ke? Nak cakap sikit ke? Lepas ni nak letak? Nak tengok. Hai Kak.